maknanya haid dia dah suci tapi dia belum mandi. Darah nifas dia sudah suci tapi dia belum mandi wajib. Apa yang makruh? Makan dan minum. Makruh, tidak haram, tidak berdosa. Jadi kita katalah kita ada adab sah. Tak mandi wajib lagi tapi nak minum air dulu. Boleh. Tapi makruh. Maknanya tak dapat pahala. Nak mandi, air berasa nak makan nasi dulu. Makruh. Jadi makruh bagi orang adab sah. Bagi orang yang nifas. Bagi orang yang baru beranak. Dalam pantang larang. Makruh. Tidak berdosa, makruh. Kalau dia buat, tidak berdosa tapi tak dapat pahala. Makan yang pertama. Dan minum air. Dan tidur. Dan tidur ni bila ni? Jadi makruh orang yang hadap sah, orang yang haid, yang nifas, yang suci. Sebelum daripada mandi hadas, makruh tidur. Dahulu daripada basuh faraq, basuh kemaluan. Jadi bagi kita orang lelaki baik, orang puan baik, bila kita berada dalam adab sah, sebelum mandi, adapun sebelum tidur, kita tak basuh. Apa sebelum makan. Sepatutnya kita basuh dulu kemaluan selepas daripada keluar air mani. Sebelum tidur. Kalau makan minum sebelum mandi. Maka makruh. Dan dahulu daripada mengambil wudu. Makruh juga. Boleh, bukan tak boleh. Makruh ni maknanya tak dapat pahala lah kalau kita buat. Kalau kita tinggal makruh, boleh pahala. Jadi walau bagaimanapun, sudah jelas pada kita semalam, perkara-perkara yang haram bagi orang adab sah. Khususnya perempuan haid, haram tidak boleh berada dalam masjid. Jadi banyak yang berlaku zaman kini. Ramai orang perempuan haid naik masjid ketika majlis akad nikah. Inilah patut kena pakat royak lah. Dan tokai tu imam. Pasal akad nikah atas masjid. Takkanlah tu imam nak tanya siapa dia. Hei, jangan naik. Takkanlah nak cakap begitu. Jadi kita kaum keluarga ni, dan sebaik-baik kalau kita tahu anak perempuan kita ni jangan benar ke dia naik masjid ketika majlis akad nikah. Tunggu kat luar atas kereta ke atas kersi ke. Pokok ke. Ni banyak orang tak perasan ni. Dia bukan tak tahu. Dia tahu perempuan haid tak boleh berada dalam masjid, dia tahu. Tapi ketika upacara akad nikah, dia lupa. Ada yang sangka kata boleh. Boleh naik masjid nak dengar akad nikah. Dia perempuan. Kena cakap, kena beritahu tu ramai orang tak sedar. Dia duduk, nanti tu imam. Tak kira lah perempuan haid tu dia sendiri yang nak nikah atau adik-beradik dia, saudara mara dia mari nak meriah ke majlis akad nikah. Sekarang ni orang akad nikah atas masjid. Jadi hak perempuan haid ni naik juga nak ambil gambar, nak selfie dan sebagainya. Dia tak boleh sembahyang. Haram tu. Orang perempuan haid ni boleh lalu je. Lalu saja ke masjid. Masuk pintu A, keluar pintu B. Tiba-tiba dia naik duduk dia. Nanti tu imam akad nikah adik-beradik dia. Tak boleh.
Tu haram dia. Ini kan mau kita tak perasan. Ketika majlis akad nikah atas masjid, dia perempuan naik juga masjid, nak tengok kakak dia akad nikah, nak tengok anak saudara akad nikah. Dia ada haid. Itu haram tu. Dosa besar. Tak boleh. Jadi kalau dia nak pergi majlis akad nikah, duduk kat luar masjid, duduk kat tanah. Di beranda masjid, tak boleh duduk kat tanah atas kursi. Duduk itu tunggu akad nikah. Itulah nak ambil gambar, nak selfie lah ni. Ambil gambar pula, dosa pula. Dia tak boleh semayang. Ambil gambar belah kanan, ambil kanan belah merah belah. Dan gembira setelah akad nikah selesai, ambil gambar pula yang dianya Allah, maka dosa besar. Kena royak. Jadi kita kaum keluarga ni beritahu mana-mana keluarga hak tak boleh semayang, tunggu kat bawah masjid lah. Jangan naik dalam masjid. Tak baik. Paslun. Segala sebab bagi tayamum. Jadi masuk pula tajuk yang kita nak pelajari. Dalam bab bersuci, selain daripada wudu, selain pada mandi wajib, iaitu bertayamum. Pasal segala sebab-sebab bagi tayamum. Mana sebab yang memboleh kita bertayamum? Apa sebab? Kalau tak ada sebab ni tak boleh. Kita kena wuduk dengan air. Kalau ada salah satu pada 3 sebab, maka jawapannya tak boleh kita bertayamum. Tayamum ni pakai debu, tak pakai air. Jadi sebab tayamum 3 perkara. 3 perkara. Kalau ada salah satu pada 3 ni, boleh tayamum. Tak payah pakai air. Gapo dia? Apa benda 3 perkara? Yang pertama, ketiadaan air. Tak ada air. Air tak ada. Tak ada air. Tak ada air tu cari dah. Kat masjid pun tak ada. Dalam telaga pun tak ada. Buka paip pun tak keluar air. Tanya jiran-jiran sebelah pun tak ada. Kita nak semayang. Wuduk tak ada. Nak ambil wuduk dengan air tak ada air. Ketika tu, oleh kerana air tak ada, wajib kita bertayamum dengan debu tanah. Itu satu sebab-sebab yang memboleh. Yang kedua, sebab yang kedua, sakit. Air ada, tetapi dia ada penyakit. Sakit. Mana kalau dia guna air, bertambah sakit. Bertambah penat. Sakit, contohnya macam mana? Contoh sakit. Seperti seorang ni ada satu penyakit buruk badan. Badan dia berkudis. Dan tubuh dia ni ada luka, ada kudis, ada buruk-buruk. Maka kalau dia basuh muka ataupun tangan dengan air, maka sakitnya bertambah parah. Dan dia panggil sakit. Ataupun sakit lumpuh. Boleh jadi dia ni ada satu penyakit. Seandainya dia pakai air, boleh membawa kepada stroke. Boleh membawa pada lumpuh. Ada orang penyakit dia ni berbahaya sentuh air. Kalau dia pakai air, membawa pada lumpuh. Stroke. Ataupun setengah daripada sakit lagi, yang membolehkan dia tayamum walaupun ada air,
lambat sembuh. Lambat sembuh. Maknanya doktor beri nasihat ke dia. Kalau awak nak ambil wuduk, apa tubuh awak ni, kalau kena air, lambat sembuh. Lambat tak tahu berapa bulan, berapa tahun. Ketika tu dia boleh tayamum. Kerana lambat sembuh ni. Dan ataupun hilang penglihatan. Jadi doktor kata mata awak ni, dan mata awak ni sakit. Kalau awak basuh muka kena air kat mata, boleh membawa pada buta mata. Ketika tu boleh tayamum lah. Pasal nak jaga mata ni. Lah. Adapun kalau kena air, penyakit bertambah melarat. Bertambah kuat. Nah, kita ada penyakit kat tangan atau kat muka. Nah, misalnya, tak anggota, kan? Anggota tayamum. Tu. Atau pelemah anggota. Maka harus dia bertayamum walaupun air ada di keliling dia. Air banyak, air telaga ada, air koloh ada, air pahit ada. Tapi dia ada penyakit yang tak boleh kena air. Penyakit kulit ke, penyakit kurak ke, apa ke misalnya. Tak boleh kena air. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, berhajat kepada air. Sebab apa berhajat pada air? Ni ketika air sedikit. Air ada, tapi sedikit. Sedangkan air ni sangat berhajat, keperluan. Berhajat pada air sebab apa? Nah, air ni sikit. Kalau kita buat pakai wudu, nah, menyebabkan tak boleh guna yang lain. Air sikit tak boleh dibagi. Kalau kita ambil wuduk, tak boleh nak minum air habis. Contoh. Antaranya kerana dahaga binatang. Binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati. Binatang yang baik-baik. Iaitu binatang yang dihormati. Tiap-tiap binatang yang haram bunuhnya. Haram kita bunuh. Contoh. Nah, air ada satu timbul. Nah, air ada satu timbul, dua timbul. Tak ada dah yang lain. Kebetulan kita ada binatang ternakan. Iaitu ada kambing, ada lembu, nah, ada ikan, binatang ternakan yang memerlukan minum. Ada unta, nah, binatang yang haram kita bunuh. Kucing, contoh. Kita ada belah kucing kat rumah kita. Nah, maka kalau kita guna air yang sedikit ambil wuduk, nah, saya kucing peliharaan kita tak boleh minum air, habis. Lembu tak boleh minum air kerana habis. Air sedikit. Jadi ketika tu, nah, oleh kerana nak jaga binatang ternakan. Tumbuh kita tidak ternak, tapi binatang ni contoh kucing. Kucing binatang walaupun kita tak makan sama dia. Walaupun kita tak pelihara, tapi dia ada kat rumah kita. Maka kalau kita guna ambil wuduk, kucing tak boleh minum air. Dan kan kucing ni binatang yang melia. Ya binatang yang tak dihormati, contohnya apa? Anjing dan babi. Itu contoh. Nah, binatang anjing dan babi. Itu binatang tidak dihormati. Jadi binatang lain kita tak makan, tapi kita bela dia. Kita bela dia. Jadi maka kita nak bela dia kena jaga makan minum dia.
Jadi betul kata ulama, satu orang syekh, seorang ulama dia kata apa? Dua jenis binatang yang tidak dihormati. Apa dia dua jenis? Yang pertama, anjing yang ganas. Anjing yang ganas, yang jahat. Yang kedua, babi. Jadi, dua spesies ini tidak dihormati. Maka bila kita ada air, kalau kita ambil wuduk dengan air, nanti anjing dan babi mau minum apa? Maka ketika itu tak perlu kita simpan air untuk anjing dan babi, gunalah untuk ambil wuduk. Tak minum kan nanti mati pula binatang. Mati pun tak apa, dia tidak ada kebanggaan, tidak ada dihormati. Dan itu binatang. Kalau manusia lah mana. Jadi ulama kata ada 4 golongan manusia yang tidak dihormati. Ada 4 golongan. Tadi binatang 2. Anjing dan babi. Manusia ada 4 golongan manusia yang tidak dihormati. Jadi bila tidak dihormati, katalah kita ada air. Manusia ni mari minta air. Nak ambil wuduk ke nak bagi dia minum. Maka 4 golongan manusia ni tidak dihormati. Tak boleh kita beri air kat dia, kita ambil wuduk lah. Dia cari sendirilah nak air. Manusia lah ke mana? Yang tidak dihormati dalam Islam. Nah, dalam Islam jangan kira dari sudut hukum dunia. Kan? Mana dia 4 golongan manusia yang tidak dihormati. Kalau ada air sikit, daripada beri dia minum, baik kita guna ambil wuduk. Yang pertama, manusia yang tidak dihormati. Mana dia kata dahaga. Kita ada air sikit. Nah, tak payah beri. Ambil wuduk. Nah, lebih baik ambil wuduk. Yang pertama, manusia yang tidak sembahyang. Tengok. Kinunya orang tak semayang. Tu. Dari sudut agama. Nah, jangan kira dari sudut zahir ni, supaya korang. Maknanya, satu orang ni, dia tak semayang. Memang kita tahu dia tak semayang. Dia mari minta air. Bang, minta air bang dahaga. Betul lah kita ada sedikit. Kalau kita beri kat dia, kita nak ambil wuduk dengan apa? Maka ketika tu kita tak perlu beri air pada orang tak semayang. Ulama kata. Tidak ada penghormatan pada orang tak semayang. Kan mati kan? Mati lebih baik daripada hidup tanpa semayang. Kan? Asal manusia tidak dihormati. Yang kedua, manusia yang tidak dihormati. Iaitu orang yang berzina. Orang yang suka berzina. Dia berzina. Orang yang muhsan. Dia ni ada isteri dah. Tapi dia selingkuh. Dia berzina. Suka pelacu, suka berzina. Maka orang lagu ni tidak dihormati dalam Islam. Sebab hukum boleh kejam siapa mati. Boleh rotan 100 kali. Orang tak semayang apa hukum boleh bunuh. Ikut Islam, bukan hukum dunia. Jadi, daripada kita beri air pada orang tak semayang, kepada orang penzina, kalau lebih baik kita guna ambil wuduk. Dua. Dan yang tiga, orang mana manusia dah, bukan lembu kambing. Orang yang tidak dihormati, iaitu orang murtad. Murtad ni dia asalnya Islam. Nah, dia Islam, tiba-tiba dia masuk Kristian, dia masuk Yahudi, ataupun dia mencerca Al-Quran ke, mencerca Nabi dan Rasul. Tak percaya sama Allah. Orang murtad. Orang yang terkeluar daripada agama Islam. Bila nyata dia dah tidak Islam lagi dah,
dia minta air, jangan beri. Kita kena guna air ada untuk ambil wuduk, jangan beri. Tidak dihormati. Kalau kita beri juga. Dia tidak sadar atas dasar manusia. Tapi ketika air ni tak ada. Cerita ni ketika air tak ada. Jadi ketika air ni tak ada, kalau kita bagi air dia minum, kita tak ada air untuk ambil wuduk. Kalau kita ambil wuduk, tak dapat bagi air kat dia. Jadi oleh kerana dia ni tidak dihormati, jangan beri. Itu tiga lah. Manusia yang tidak mati. Yang keempat, kafir harbi. Yang kafir ni ada dua. Yang pertama, kafir simi. Yang kedua, kafir harbi. Kafir simi, kafir yang duduk dalam negara Islam, dia taat setia kepada pemerintah Islam. Dia tak lawan, dia tak zalim, dia tak khianati. Itu kafir simi, dia bayar cukai. Dia jaga kehormatan. Itu. Ada pun kafir harbi, ini tidak dihormati. Kafir zimmi dihormati walaupun dia non-Muslim. Kafir harbi ni, kafir yang duduk. Tak kira lah duduk dalam negara Islam ke, negara mana ke. Yang orang kafir yang memusuhi Islam. Dia membenci Islam. Dia bunuh orang Islam. Dia khianati orang Islam. Dan dia perang orang Islam. Jadi orang ni tak perlu kita hormati. Walaupun dia kata dia ada harga pun, lebih baik kita guna air ni ambil wuduk daripada mereka. Itu 4 jenis manusia. Kalau binatang 2 jenis lah. Hebat manusia lagi. 4 golongan. Allah. Itu baik. Jadi betulan kita ni ada binatang, kita pelihara lembu. Lembu perlu minum air. Air sedikit. Kalau kita guna air buat ambil wuduk, lembu kita tak boleh minum air. Ketika tu, kita boleh bekalan air ni beri pada binatang ternakan. Kita rela bertayamum. Tak apa. Boleh. Dan syarat tayamunan perkara. 6 perkara. Jadi mana kita faham moleklah yang 3 tu berhajat. Berhajat ni tidak kata binatang saja. Keluarga kita pun samalah. Air ada sedikit. Kalau guna ambil wuduk, kita nak minum apa? Keluarga kita nak minum apa? Jadi, bila tak cukup untuk diminum, tak boleh kita buat guna ambil wuduk, kita beri minum. Tu. Mana air ni tak ada pilihan dah. Kerana berhajat pada air, padahal air tu sikit. Kalau buat minum, tak boleh ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, tak boleh buat minum. Air sikit. Ketika tu kena tayamum, air yang sedikit itu diguna untuk minum. Kita, isteri, anak-anak, cucu, sahabat itu dulu. Dan syarat tayamum 6 perkara. Pertama, bahawa adalah ni syarat. Bahawa adalah ia tayamum dengan tanah. Tanah ni tanah debu. Jadi syarat tayamum yang pertama ialah dengan tanah. Tanah yang macam mana? Yang mempunyai debu. Kalau tanah keras, mana ada debu? Maka kita kena proses dia jadi debu. Seketul tanah yang keras tak ada debu. Tapi kita nak bagi dia jadi debu, kita tumbuk, kita hancurkan. Ambil besi, kayu ketuk, hancur.
Bila hancur jadi debu. Tak jadi debu, tak boleh nak ambil tanah gosok tak muka. Biar jadi debu supaya kita pakai bedok. Dah. Supaya kita pakai bedok. Dah. Tu debu dia. Gitu. Biar jadi debu. Boleh lah. Tu tanah yang mempunyai debu. Kalau tak ada debu, kita hancurkan bagi jadi debu. Sebab Tuhan sebut gitulah Quran. Bagi orang yang musafir, orang sakit, fatayammamu sa'idan tayyibah. Naklah kamu bertayamu sa'idan dengan tanah. Tanah mana sa'idan? Tanah yang terbang. Ada ke tanah terbang? Ya terbang ni burung. Kan? Jadi maka maksud Tuhan kata sa'idan tayyibah, tanah yang terbang, tayyibah yang suci. Jawabannya tanah debu. Sebab apa? Tanah debu ni seandainya ditiup angin, dia akan terbang. Ini yang nak debu. Kalau seketul tanah kau ditiup angin, mana tanah kau tu terbang? Ini yang saya silap kena debu. Pasal Tuhan kata sa'idan tayyibah. Sa'idan ni mana angkat. Sa'ada mana naik. Seketul tanah mana bisa naik. Nak bagi dia naik, kita tumbuk bagi hancur. Biar jadi debu. Bila ditiup angin, debu tu naik ke atas. Ini perlu tanah ya. Debu. Yang sa'idan tayyibah, ya bagus, yang suci. Debu yang suci. Lagi suci, lagi yang tiada musta'mal. Apa yang tiada musta'mal? Musta'mal mana? Debu yang sudah dipakai. Yang sudah diguna. Tak boleh nak guna kali yang kedua. Pasal bila kita guna sekali, jadilah debu yang dipakai musta'mal. Nak guna kali yang kedua, tak boleh. Kena ambil debu yang lain pula. Lagi yang tiada. Ini bila kita kata musta'mal, debu yang sudah dipakai. Yang sudah diguna. Kali nak guna kali yang kedua, debu yang sama. Tak boleh. Lagi yang tiada mencampurkan dia kan debu oleh umpama tepung. Tepung. Mana tepung gandum? Tepung gandum yang kita buat roti canang, buat kuih. Jadi debu ni bercampur dengan debu tepung. Tak boleh. Walaupun debu tepung tu bersih, boleh buat kuih, tak boleh nak buat tayammum. Seperti habu, capung abu. Abu lah, abu sampah. Abu kita bangkai kayu, bangkai kertas. Walaupun berdebu, tapi dia tu bukan tanah. Itu dia bukan tanah. Syarat tayammum ni tanah. Yang kedua, menyahaja akan tanah itu, iaitu menyahaja. Menyahaja ni mana? Sengaja. Sengaja kita bertayammum tu dengan sengaja. Menyahajakan tanah, iaitu menyahaja. Kosak akan tanah. Dan kosak. Maknanya kita sengaja ambil tanah untuk disapu kat muka dan disapu kat dua belah tangan. Sengaja kita kosak. Kita sengaja ambil tanah, sapu. Kosak-kosak tu sengajalah. Bahasa Melayu panggil sengaja. Jadi bagaimana kita nak sapu debu kat muka? Kena sengaja ambil lah. Sengaja ambil. Supaya pindah. Jadi kita guna tangan. Kita letak tangan atas debu. Kemudian pindah. Mana kita angkat ke atas. Kena pindah. Pindahkan dia ke tanah. Tanah yang duduk kat bawah. Tepuk dengan tangan. Pindah ke muka. Itu panggil kosak. Maka jika meniup oleh angin akan tanah debu.
ke atas anggotanya seorang, maka disapu dengan dia dengan tanah. Disapukan dia ke tanah yang ditiup angin. Nescaya tidak memadai, tak sah. Kenapa tak sah? Kerana tidak ada kosaknya, yakni tidak ada perbuatan, tidak ada pindah. Tak ada kosak, tak ada perbuatan hamba itu akan tanah. Hanya tanah itu datang terbang ditiup angin, lekat kat muka, tak sah tayamum. Misalnya dah, kita pergi tempat kawasan tanah berdebu. Tempat orang tambung tanah, tempat orang buat projek perumahan dah. Musim berangin, kita duduk berdiri kat situ. Mari angin diciupnya debu-debu di atas jalan. Maka debu itu berterbangan lekat di muka. Bila lekat di muka, kita pun gosok muka. Tak sah. Pasal tidak ada kosak. Kosak lah ke mana? Kita kena letak tapak tangan atas tanah, angkat letak kat muka. Jadi yang tadi, debu itu datang sendiri. Ditiup angin. Bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan. Jadi tak sah, tak memadai. Dan lagi, yang ketiga, bahawa menyapu ia akan muka dan dua tangan. Tayamum ni tak banyak tempat. Sapu muka, sapu dua belah tangan. Selesai. Tak payah sapu kaki, tak payah sapu kepala. Dua tempat aja yang wajib kita sapu. Berbeza dengan wuduk. Wuduk basuh muka lagi, tangan lagi, kepala lagi. Kaki lagi. Mudah. Mudah-mudah. Tak biasa buat payah. Menyapu muka dan dua tangan dengan 2 kali pukul. Apa maksud 2 kali pukul? 2 kali pindah. Pukul tu pindah. Ni debu duduk atas meja contoh. Kita angkat 2 belah tangan. Kita letak tapak tangan di atas debu. Letak tu dia panggil pukul. Letak tu dia panggil pukul. Letak, kemudian kita pindah naik ke muka. Letak kali yang kedua, kita pindah sapu tangan kanan, tangan kiri. Itu cara tu lah. Jadi kalau lagi ditiup angin, orang tak panggil pindah. Maka tiada memadai sekali pukul, sekali tepuk. Sekali pukul tapak tangan ke atas debu. Bagi muka dan mana serta. Bagi muka yakni serta 2 tangan. Tak mada. Syarat tayamum 2 tapak tangan ditepuk. Diletak di atas debu. Diangkat untuk sapu muka. Kemudian selesai sapu muka. Ditepuk, yakni diletak tapak tangan sekali lagi di atas debu untuk sapu 2 tangan. Tak boleh nak sekali letak, sekali tepuk, sapu muka, langsung sapu tangan. Tak boleh. Kena ambil debu yang berasing-asing. Kali yang pertama untuk muka, kali yang kedua untuk tangan. Tak boleh. Debu yang sama untuk sapu muka. Sudah sapu muka, direct sapu tangan. Tak boleh. Tak boleh. Kena ambil semula debu. Sapu untuk tangan. 2 kali tepuk, 2 kali pukul. Kali pukul tak sah. Dan syarat lagi pukul itu, kita letak tapak tangan di atas debu. Tiada koek. Tiada koek. Koek ni, mana kalau bahasa orang kampung cakap tiada koek, tiada kaitan.
Kait. Koi. Kaitan. Koi itu bahasa Arab. Kaitan. Sangkutan. Berkait. Tiada kait. Yakni asalkan nama pukul. Asalkan nama tapuk tangan letak atas debu angkat. Tak. Boleh. Maka jikalau. Contoh. Maka jikalau menghantar ia seorang. Akan tangan dengan perlahan-lahan slow-slow. Ya kat tangan. Letak pelan-pelan. Slow-slow tu atas debu. Nah, ke atas tanah debu. Maka lekat debu pada tangan. Debu yang di atas meja ke atas kertas ke dalam bekas ke. Debu tadi lekat di tangan, di tapak tangan. Lekat. Nah, kita letak. Nah, maka bila dia letak, dia angkatlah. Kena angkat, jangan tak angkat. Nak ayat kata cara. Kita letak dua tapak tangan atas debu, letak. Kemudian angkat sapu kat muka. Jawapannya memadu. Maknanya apa? Nak beri gambaran kata gambaran kata pukul tadi tidak semesti pukul ni kita angkat tangan gum. Oh, tidak mesti. Dia nampak tak? Pasal istilah orang kalau sebut kata pukul akak tak sarak gitu. Kalau kita letak tapak tangan pelan-pelan kata okey, lekat akak sapu kat muka. Tak apa. Dia dah kata pukul ni dem macam main boxing. Tu macam main tinju kau ke apa lah. Buka Allah macam nak pergi pendapat awak. Tidak saat gitu. Letak pelan-pelan tak apa akak letak atas debu. Bila letak akaklah tangan untuk sapu muka ataupun untuk sapu tangan dua belah tangan. Itu maksud kata tiada kaitan. Tiada kait. Nak terima kata pukul itu tiada kait. Maknanya tidak ada ikatan. Asalkan nama tepuk. Sama ada tepuk kuat ke. Pelan-pelan ke. Boleh. Asal nama tepuk. Akak tangan. Letak slow-slow. Tidak kata dong. Pecah meja-meja dong. Boleh lah. Itu. Dan keempat bahawa dihilang dahulu daripada tayammum akan najis yang tiada dimaaf daripadanya yang najis. Kalaulah anggota tayammum ni ada najis, kena buang dulu. Buang bersihkan dulu. Daripada sekalian badan jika tak ada najis, tak beres lah. Kelima bahawa adalah tayammum itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Kalau kita nak sembahyang zuhur, oleh kerana kita ada sebab-sebab yang tidak membolehkan kita berwuduk, maka kita nak tayammum. Maka sebelum tayammum, pastikan waktu zuhur sudah masuk. Kalau untuk asar, pastikan waktu asar sudah masuk. Dia tidak macam wuduk dengan air. Wuduk dengan air, kita ambil jam 10 pagi nak sembahyang zuhur pukul 1. Tak apa. Asal tak kenteng, tak apa. Asal tak atas wuduk. Tayammum ni dia tak boleh, dia sensitif. Dia sensitif. Nak tayammum, pastikan waktu sudah masuk. Kerana tayammum ni, kerana urusan darurah. Kita buat kawan dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita ambil awal-awal, di mana daruratnya? Ambil awal-awal bukan nak semayang pun. Dah tak masuk waktu lagi. Ini darurah, dia kena masuk waktu baru kita boleh semayang. Itu masuk. Supaya lagi Jumaat pun. Katalah kita ni perlu tayammum. Selagi orang tak masuk waktu Jumaat, tak boleh tayammum. Tak boleh kita nak ambil awal-awal nak pergi masjid, tak boleh. Mana kalau nak gawat, kena bawa debu. Orang ban semayang Jumaat, nak Jumaat, kita pun pergi
Lah, kat luar masjid kita sapu muka sapu. Syarat dia pasal darurah kan. Dan kanan bahawa ditayamumkan. Syarat yang terakhir, syarat yang keenam, bahawa ditayamumkan bagi tiap-tiap semayan fardu. Nak semaya zuhur, tayamum sekali. Nak semaya asar, tayamum pula. Walaupun kita tak kentung, tak berok, tak kecing, dah tayamum tak batal lagi. Bila masuk waktu asar, tayamum untuk zuhur sudah selesai, habis. Automatik kena tayamum baru pula. Jadi tidak macam wudu. Wudu kalau kita ambil wudu untuk zuhur, kalau tak buat kaya membatal, insya-Allah boleh semaya lagi dengan wudu yang sama. Ini tayamum ni darurat kan. Untuk tayamum untuk satu waktu. Walaupun kita bahasa nak tayamum apa asal aku tak kentung pun, tak ketung, tak kecing, tak berok pun, dia tayamum ni untuk satu fardu. Untuk satu fardu. Satu fardu. Tetapi harus beberapa sunat. Sunat tak ada masalah. Maknanya kalau kita tayamum untuk sembahyang asar, setelah masuk waktu asar, boleh sembahyang satu fardu. Fardu asar. Dan kalau kita sembahyang untuk maghrib, boleh untuk fardu maghrib. Isya kena tayamum lain pula. Tapi sembahyang sunat boleh. Tak kira beberapa contoh kita kata. Kita sembahyang tarawih dah. Contoh. Tayamum kerana nak sembahyang isya. Beres. Lepas sembahyang isya, sembahyang tarawih. Tak payah tayamum lain. Boleh sembahyang sunat tarawih. Walaupun 20 rakaat. Dengan tayamum yang sama. Hatalihnya perdu. Perdu ni satu kali untuk satu perdu. Jadi harus beberapa sunat. Dan perdu kifayah boleh. Kita tayamum kerana nak semaya zuhur. Sudah semaya zuhur, imam seru. Semaya jenazah ada kematian. Kita pun semaya jenazah dengan tayamum yang sama ketika semaya zuhur. Boleh. Dan pasal perdu kifayah, semaya sunat dia sama. Hatalihnya semaya perdu 5 waktu. Jadi bila tak boleh, semaya jamuk pun sama. Kita jamuk. Jamuk takdir ke jamuk takhir. Todoh semaya 2 rakaat. Kan? Kena tayamum pula untuk jamuk ni. Tidak satu tayamum untuk satu perdu. Dan segala perdu tayamum itu 5 perkara. Wallahu a'lam subhanaka la wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah.